Wah. Berada tu berjalan tu tadi. Bokeh dia still lagi cantik. Kalau macam ni bet tak ya beli kamera kan. Kita beli handphone ni beli lagi 2-3 biji dah boleh buat untuk event, dah tengah gambar. Kalau kata setakat ada event Smart Fit kita buat tu kan. Pakai kamera ni je lah, senang nak bawa pun senang, nak angkat kepala pun boleh. Tak payah beli kamera mahal-mahal merapu lah. Hai guys, Assalamualaikum. Hari ni Abang Biro ada dekat Bandar Sungai Petani. Kita nak try Vivo X300 Pro punya kamera. Hasil dia macam mana? Okey, Abang Biro nak bagi tahu dekat awak First thing first yang awak perlu tahu, kalau awak nak beli Vivo X300 Pro ni, dia punya kamera ni, dia gunakan sensor yang Abang Biro rasa agak besar juga. Dia pakai 1 inci sensor dan dia punya main kamera 50 megapiksel, wide kamera dia pun 50 megapiksel juga, dan dia punya telefoto dia tu yang ngam teruk tu 200 megapiksel. Dan Abang Biro nak try juga sekali dengan dia punya photo extender. Alright ke tak alright? Tanpa buang masa, let's go. Okay, so sekarang ni kita try dia punya wide angle dulu. Kalau kata iPhone 0.5 kan, untuk Vivo kali ni dia 0.6. Sebab 0.6 dia pun menggunakan 50 megapiksel dan dia ada AI enhance, nampak tak? Cantik kau. Okay, ini adalah hasil dia. Lepas tu dia poop. Dia jadi macam ada poop macam tu. Dia bagi enhancekan gambar awak, so gambar dia akan lebih cantik lah. Dan kita nak try untuk dia punya gambar dengan main kamera 1 kali zoom. Nampak? Motor yang bergerak tadi pun dia still lagi boleh capture. Dia masih lagi static Kita try lagi sekali Dia ada function snapshot ni tau. Snapshot ni dia akan detect dekat benda yang bergerak tu. Sekejap kita test Okay, macam ni. Nampak? Kita nak kena try snapshot ni menggunakan movement yang lebih laju. Motor tu laju. Bila guna snapshot, yang dia bergerak pun dia nampak macam stop tau. Dia macam freeze. Yang tu lah function snapshot yang ada dalam Vivo X300 Pro. Kita try guna portrait pula. Dia ada 24mm, 35mm, 50mm, 85mm dan juga 135mm. Tapi Abang Biro nak guna foto biasa dulu. Sebab kalau awak nak tahu, menggunakan gambar biasa pun dia punya kualiti macam awak pakai portrait. Dia punya bokeh pun dah still cantik sebab dia pakai 1 inci sensor. Kita nak try spot kedai abang tu. Abang tu tengah buat ayak kat situ kan. Okay, yang ni 1 kali zoom, 2 kali zoom, 3.5 kali zoom, nampak 10 kali zoom. Okey, tapi dia tak terlampau clarity yang macam Abang Biro expect lah. Abang Biro ingatkan bila kita dah zoom sampai 10 kali tu, dia mungkin akan color dia pekat sikit kan. Tapi tak pekat. Dia nampak macam ada shining sikit, macam glowy macam tu. Ke aku yang tak like kamera ni? Sekejap, kita try lagi sekali. Okey, walaupun dia dah enhance kan, yelah betul nampak clear. Tapi Abang Biro rasa tak suka dengan dia punya, nampak tak ada benda yang dia glow tu kan. Dia nampak macam glowy macam kita pakai apa orang panggil macam pakai filter effect bagi beauty lah. Dia cantik tu tak cantik, tapi Abang Biro jiwa portrait. Kita nak ada cinematic look tu, belakang tu bagi ada bokeh kan. So Abang Biro terus skip lah kepada dia punya portrait kamera Kita cari spot yang cantik sikit untuk kita buat portrait Gambar cameraman kena tangkap. Sekejap lagi cameraman tak ada gambar. Ini portrait mode yang Abang Biro guna 35mm. Abang Biro rasa dia punya kualiti portrait ni lagi better daripada kualiti foto dia tu. Walaupun kita dah try zoom sampai 10 kali tadi pun, dia masih lagi nampak glowy tu yang Abang Biro tak best tu. Tapi yang ni dia nampak natural lah. Dia betul fokus dan potongan bokeh dia tu bagi Abang Biro so far okey lagi lah. Ada sikit lah, dia tak boleh nak cover sikit dekat bahagian mic tu, sekali blurkan dengan mic tu. Tapi yang overall cantik dengan dia punya reflection bokeh dia tu nice. Kita try Yang ni Abang Biro guna 135mm. Cutting dia, rambut dia masih nampak okey. Yang ni cantik. Yang ni kita guna 85mm. Nampak tak potongan bokeh dia tu kemas. Walaupun dekat sini signboard tu ada cacat sikit kan, tapi dia still ikut cutting dia. Kita try 135mm Kita fokus abang tu, masih lagi cantik. Yang ni cantik, dia sharp dan pekat. Yang ni lah yang Abang Biro maksudkan tu. Dia tak nampak terlampau glowy sangat. Yang ni okey, yang ni approve. CR Seni SP. Kalau kata orang Sungai Petani, sini pot viral lah. Selalunya tiap-tiap ujung minggu, weekend, sini mesti akan penuh punya. So ada brother tu tengah bakar-bakar tu. Kita try spot dia tengok. 135mm Ni portrait 135mm. Tapi Abang Biro rasa kita nak try zoom dia guna foto biasa ni. Kita try 20mm 20mm dia not bad. Abang Biro dah explore tau dia punya filter. Dekat dalam ni dia ada pelbagai jenis filter yang awak boleh pilih. Abang Biro suka yang ni, classic negatif ni. Abang Biro classic negatif ni lagi cantik lah. Dia bukan cantik apa, dia nampak macam estetik sikit tau. Kita jiwa muda Gen Z. Kita minat estetik ni kan. Awak tengok hasil dia macam mana. Kita try guna portrait. Kali ni kita pakai yang classic negatif. Kita try zoom 135. Color dia macam
a bit tone down sikit lah. Dia nampak macam muram dan suram sikit. Tapi Abang Amirul sangat impress yang ni. Kita snap tadi dalam keadaan kereta ni bergerak tau. Tapi dia still lagi boleh capture dan dia masih lagi boleh kekalkan potongan portrait dia tu. Dia boleh main tukar-tukar tau, ikut berapa milimeter yang awak minat. Tapi for sure nya, lagi tinggi focal length yang awak guna, lagi cantik dan sharp lah dia punya quality untuk dia punya fokus dan juga dia punya bokeh. Wah. Tengok, berada tu berjalan tu tadi. Dia still lagi boleh capture, bokeh dia still lagi cantik. Filter yang Abang Amirul guna ni, classic negatif ni, street photography sangat-sangat sesuai, quality dia sangat-sangat cantik. Dia ada satu lagi special weapon tau untuk Vivo X300 Pro. Dia datang dengan extender kit. Abang Amirul nak try kejap lagi. Kita akan sambung untuk next video. Abang Amirul tak nak bagi video ni terlampau panjang. Kalau awak suka video macam ni, jangan lupa untuk tekan button like, tekan button subscribe dan juga jangan lupa untuk komen. Kalau awak nak Abang Amirul compare kan Vivo X300 Pro ni dengan model-model lain, mungkin iPhone 17 Pro Max ke ataupun Samsung S25 Ultra, awak just roger dengan Abang Amirul, komen kat bawah. Nanti kita akan buat video untuk comparison dan jumpa awak untuk next video. Kita nak try Vivo X300 Pro menggunakan extender kit dia. Assalamualaikum, bye bye.